Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang anda maklum, kami bergerak tahap sedang giat mencari dana bagi program santunan al-aitam dan juga majlis berbuka puasa sama anak yatim. Dan pada video yang lepas, pihak kami telah maklumkan kutipan dana yang diperlukan sebanyak RM1,000 bagi menjayakan program ini. Dan pada video kali ini, kami ingin maklumkan kutipan dana yang terkumpul dan baki yang pihak kami perlukan. Dana setakat ini telah terkumpul sebanyak RM190. Ini bermakna kami hanya memerlukan lagi sebanyak RM810 bagi mencukupkan RM1,000 untuk menjayakan program ini, serta bagi merealisasikan kegembiraan buat anak yatim. Terima kasih menjelang Aidilfitri yang akan datang. Sekali lagi, Kelab Tahap ingin memohon dan meminta kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dapat menonton video ini untuk terus sebarkan dan juga sama-sama membantu pihak kami untuk mendapatkan peruntukan dana. Jom kita jadikan Ramadan kali ini lebih bermakna dengan berkongsi rezeki. Sumbangan anda kebahagiaan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.